Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kes 1MDB masih diteruskan lagi separuh hari dengan hujahan pihak pembelaan di akhir kes pembelaan. Ia akan bersambung lagi minggu depan untuk 5 hari lagi. Apa yang dibincangkan hari ini? Hari ini hujahan tertumpu kepada pertuduhan kedua yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Razak. Pertuduhan kedua ini mengandungi 2 butiran di bawahnya. Apa yang dipanggil oleh pihak pendakwaan sebagai butiran, apa yang dipanggil oleh peguam bela pihak pembelaan sebagai pertuduhan tambahan. Maksudnya pihak pembelaan mengatakan di bawah pertuduhan yang kedua ini ada 2 lagi sub pertuduhan menjadikan keseluruhannya 3 pertuduhan. Perkara itu kita sudah bincangkan minggu lepas. Hari ini hujahan tertumpu kepada pertuduhan kedua terhadap Datuk Seri Najib. Ada 2 perbuatan salah yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Satu ialah apabila beliau menandatangani resolusi pemegang saham dan juga minit wakil. Minit wakil ni ialah minit yang perlu ditandatangani oleh wakil daripada Kementerian Keuangan. Jadi yang ditandatangani oleh Datuk Seri Najib sebagai Menteri Keuangan. Yang dikatakan salah ialah beliau telah menandatangani resolusi pemilik pemegang saham dan juga minit wakil ni untuk mempengaruhi lembaga pengarah supaya mempersetujui langkah 1MDB memperoleh saham di dalam syarikat atau mengambil alih saham majoriti dalam syarikat Tanjung Energy Sdn Bhd. Dan yang kedua, Datuk Seri Najib dikatakan telah membuat perbuatan salah di mana beliau telah menandatangani sama juga resolusi pemegang saham dan minit wakil kementerian di dalam pemerolehan saham-saham oleh 1MDB di dalam Mestika Legenda. Dan kedua-dua perbuatan ini dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib di mana beliau mempunyai kepentingan tersendiri. Saya kena perjelaskan kepada tuan-tuan, mungkin ada yang tidak faham. Pertuduhan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib ini adalah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM kerana menggunakan kedudukan atau pejabatnya untuk menerima suapan. Di bawah Seksyen 23 ada Seksyen 23.2. Seksyen 23.2 ini membolehkan pihak pendakwaan membangkitkan satu andaian, membolehkan mahkamah membangkitkan satu andaian. Di andaian ini tertegak di atas 2 paksi. Paksi pertama, kita kena tunjukkan Datuk Seri Najib membuat perbuatan salah. Paksi yang kedua, dia membuat perbuatan salah itu dalam hal ehwal yang dia mempunyai kepentingan. Jadi kita tumpu dulu perhatian kita kepada tonggak yang pertama ni, perbuatan yang dikatakan salah yang dilakukan oleh Datuk Najib. Dalam pertuduhan ketiga ni, perbuatan salah pertama yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib ialah pada 9 bulan Februari 2012 di pejabat 1MDB, Datuk Seri Najib selaku Menteri Keuangan telah meluluskan 1MDB Energy Sdn Bhd untuk mengemukakan satu bidaan untuk memperoleh saham-saham majoriti di dalam Tanjung Energy Holding Sdn Bhd pada harga 10.6 bilion. Ini yang dikatakan perbuatan salahnya. Jadi apa yang salah yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib? Pihak pendakwaan sebenarnya, teori kes mereka ingin mengatakan bahawa Datuk Seri Najib telah menandatangani dokumen-dokumen ini untuk mempengaruhi lembaga pengarah 1MDB untuk juga meluluskan satu resolusi bagi maksud yang sama, memperoleh saham majoriti dalam Tanjung Energy. Tetapi betulkah Datuk Seri Najib mempengaruhi lembaga? Jadi di sini kita perlu tengok tarikh-tarikh penting yang perlu diingat ialah dalam pertuduhan Datuk Najib dikatakan telah
menandatangani dua dokumen ini pada 9 hari bulan. 9 hari bulan Februari 2012. Tapi apa sebenarnya yang berlaku? Yang berlaku sebenarnya mengikut hujahan pihak pembelaan ialah seawal bulan Mei 2010 lagi, Syahrul Azral selaku CEO kepada 1MDB telah pun mengemukakan plan perniagaan 1MDB termasuk pemerolehan saham-saham strategik di dalam IPP, Independent Power Plant, ya, untuk menjadikan 1MDB ini seorang pemain di dalam industri tenaga. Ini pada 2010 lagi. Datuk Seri Najib tidak membuat sebarang komen kepada cadangan yang dibuat oleh Syahrul Azral, melainkan beliau meminitkan untuk dikaji cadangan ini dan ianya dihantar kepada Tan Sri Nur Muhammad Yaakob di EPU. Kemudian pada November 2011, ini setahun lebih awal. Ini kita cerita ni, kesalahan dikatakan pada 9 Februari 2012. Ini berbulan-bulan lebih awal, November 2011, mengikut keterangan yang diberikan oleh Syahrul Azral semasa beliau menghadiri F1 Grand Prix di Abu Dhabi. Beliau telah berjumpa dengan Philip K. Haddad daripada syarikat Mubadala daripada UAE pada satu majlis gala dinner yang dianjurkan oleh Jolo. Pada majlis tersebut, Philip K. Haddad ini memberitahu Jolo dan juga Syahrul Azral bahawa Tan Sri Ananda Krishnan berhajat untuk melupuskan saham-sahamnya dalam Tanjung Energy Sdn Bhd. Jadi dibawa ke depan pada 3 hari bulan Februari 2012, Syahrul Azral telah mengarahkan Setiausaha Syarikat 1MDB untuk mengeluarkan satu notis special board meeting, notis mesyuarat lembaga khas untuk membincangkan perkara mengenai kemasukan bidaan untuk memperoleh saham majoriti di dalam Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd. Ini pada 3 hari bulan. Mengikut notis ini, mesyuarat dijadualkan berlangsung pada 8 hari bulan Februari. 8 Februari, lembaga sepatutnya bersidang dalam mesyuarat khas lembaga. Pada 7 hari bulan sebelum mesyuarat itu berlangsung, Goldman Sachs, sebuah syarikat yang diasaskan di Amerika Syarikat, telah menulis kepada Syahrul Azral mengesahkan bahawa